Hai guys, nama saya Ashraf Jamir Abdul Rashid. Saya Amar Azin. So, pada video kali ni kita akan bawa korang ke tempat yang rare, iaitu dekat Pulau Langkawi. So 3 tempat yang kita nak pergi ni, kita nak pergi mana? Okey, first kali kita orang akan ke Pantai Cenang. Next, kalau kita dah pergi Langkawi, dah nama pun duty free, mestilah nak beli coklat kan? Nanti kita orang bawa korang pergi kedai coklat. And last place kita ke mana, Mak? Kita akan ke Dataran Helang. Okay guys, so korang dah tahu mana nak pergi, so stay tuned. Korang dah sampai dekat Terminal Feri Kuala Perlis. So, sekarang ni pukul 1.2 petang. Kita orang pergi feri, tiket pukul berapa, Mak? Pukul 2.30. 2.30. So, kalau korang nak tahu, JT Kuala Perlis ni adalah JT yang korang akan guna, wajib guna untuk korang pergi Langkawi. Kalau korang tak pakai JT ni, tak sampai Langkawi. Okay guys, korang stay tune. Sekejap lagi kita orang akan bawa korang naik feri dengan kita orang. Okay, let's go. Kita orang dah sampai dekat destinasi pertama kita orang. Korang rasa dekat mana? Tak dapat tahu kan? Kita orang sekarang berada di Pantai Cenang. Secara purata, Langkawi menerima sekitar 3 hingga 4 juta pelancong setahun. Memandangkan Pantai Cenang ni adalah destinasi paling popular, boleh dikatakan sebahagian besar daripada jutaan pelancong tu akan jejakkan kaki kat pantai ni sekurang-kurangnya sekali sepanjang percutian. Pantai Cenang ni panjang dia 2 km tau. Okay guys, kita dah habis mandi-mandi. So sekarang kita nak berehat sebelum sambung perjalanan untuk esok guys. Okay guys, bye. Okay guys, sebelum kita pergi ke destinasi yang kita nak pergi ni, halang-halang tu dah sampai Langkawi, confirm lah kita kena pergi beli coklat kan. Coklat kat sini kan murah-murah. So, kita orang ada dekat PS Duty Free Shop. Kalau korang tengok kat sini, murah kan coklat-coklat dia. Bukan setakat coklat je tau jual kat sini. Kat sini ada jual gula-gula. Tapi yang buat lagi terkejut, ada jual air juga tau. Harga memang jangan cakap lah. Murah. Murah sangat. Okay guys, kita akan tengok damage-nya apa yang kita beli guys. Margin 4.7 guys. Kita orang baru habis beli belah. Coklat kat sini murah-murah weh. So, apa lagi guys? Jomlah kita pergi ke next destination. Let's go. Dataran Helang Langkawi atau lebih dikenali sebagai Eagle Square merupakan salah satu ikon paling terkenal di Pulau Langkawi. Tarikan utamanya ialah patung Helang gergasi setinggi kira-kira 12 meter yang melambangkan nama Langkawi kerana perkataan Helang berasal daripada bahasa Melayu lama. Dataran ini terletak berhampiran Kuah Jeti menjadikannya lokasi wajib singgah bagi pelancong. Orang kata tengok kawan-kawan gelak, berkongsi penat, dah habiskan waktu sama-sama, benda ni satu pinjaman yang sangat mahal. Tapi kita tak tahu lagi kan bila kita dapat lepak lagi macam ni. Dunia luar nanti mungkin akan buat kita jauh. Tapi kita orang harap video ni akan sentiasa ingatkan korang supaya ciptakanlah masa untuk satu sama lain. Macam mana Langkawi? Tak pernah tahu ada lagi pulau macam ni and valid gila nak datang sini. So guys, saya Ashraf Jamir Abdul Rashid dan saya Amar Azin. Kami ingin menutup tirai pada episod kali ini. Okay, next question. See you in the next video.